Sketsa Johara. Bulan puasa ni kan makan macam-macam, tapi masuk je, keluar tak ada. Jom kita pergi jumpa doktor lah. Sebelah pula tu. Assalamualaikum doktor. Ya, Waalaikumsalam. Masuk ini Fazidul Ikmal Hashim Muzaimi nama. Ya, apa masalah Dia tak boleh buang tu. Dia tak boleh buang. Buang. Dah makan tak buang. Oh, dah makan tak buang. Kita cek perut dia sekejap Saya tak suruh tarik, jangan tarik Ni kau cakap doktor ni. Kau cakap doktor dulu ni. Okey, duduk. Duduk. Oh, duduk. Okey, bangun. Ada makan ayam semalam? Makan ayam doktor. Menurut pada scan sini, memang ada rasa sikit saya pedih-pedih dekat belah kiri ulu hati Mana doktor tahu ni? Itu pasal saya jadi doktor ni. Kita nak saya penyangaknya ni. Saya jadi doktor, saya tahu. Okey, sebenarnya apa yang masalah sebab saya nampak ayam kat sini. Ada ayam dalam perut dia? Apa yang membuatkan ulu hati tu pedih? Paruh ayam tu yang mencucuk-cucuk sebenarnya. Paruh ayam. Ayam tu hidup lagi ke? Boleh cucuk? Tak, ayam tu dah mati. Dah. Cuma peranakan ayam tu jadi kedudukan dia tak betul. Dia ada rasa menendang tak? Buah-buahan ada makan? Ada. Buah apa selalu makan? Buah papaya. Okey, selepas ni buah papaya tu tak payah. Kenapa? Itu makan buah apa? Makan papaya. Cuma tak payah makan. Tapi makan apa? Makan papaya. Maknanya blend lah. Buat jus. Blend. Ya, Buat jus. Buat jus. Bila kita ambil jus ni, dia dapat menghadamkan kita punya asid folik. Dia akan dapat meneutralkan asid amino kita. Betul, tolong cakap bahasa Melayu sikit boleh tak? Okey, asid amino ni dalam bahasa Melayu dia saluran makanan. Okey? Okey. Asid folik ialah saluran hati. Betul tadi. Saluran hati. Okey. Okey. Tapi kalau macam asid varices, ini Asid? varices. Okey, ini saluran yang perlu ada dekat rumah kita ni. Kenapa kena ada kat rumah? Sepatutnya kat badan saya. Maknanya bila kita kat rumah, kita bawa badan kan, kena ada saluran ni. Apa tu? Saluran 132 Estrodia. Satu warna lah. Ini saluran terbaik lah. Habis tu doktor, sekarang ni saya punya badan ni Macam mana kita nak seimbangkan makanan tu? macam mana tu doktor? Masa kita makan, okey, cuba angkat kaki satu. Cuba angkat kaki satu. Okey, satu kaki kanan angkat. Dah. Tangan kiri dengan kanan depa. Okey, cuba seimbangkan. Okey, ini panggil makanan seimbang Sketsa Johara setiap Isnin hingga Jumaat